Eh, kau perasan tak? Banyak gila benda kat Malaysia ni kita sebenarnya dah bayar cukai tau. Kita je lalai sebenarnya. Contohnya? Paling mudah, makan dekat restoran. Kan ada service tax. Kalau kau shopping online, pun ada SST. Tak ke cukai tu? Patutlah gaji aku tiba-tiba gaib macam tu je. Rupanya ada tax collector yang sapu diam-diam. Bombastic side eye. Yang paling win, cukai jalan. Kononnya nak baiki jalan. Tapi kan, jalan depan rumah aku tu rasa macam naik kuda rodeo macam ni. Tapi dia ocas kan? Betul. Okay. Tapi weh, yang lagi bahaya, cukai bisnes. Kau salah urus, tinggilah cukai kau kena bayar nanti. Betul. Jalan rosak kita mungkin boleh tunggu repair kan. Tapi kalau cukai, silap urus, memang sakit pun kan. Dapat sesuatu? Kalau korang suka dengan share ini, like, share and comment. Apa lagi korang nak tahu pasal cukai? Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semak percuma.